Assalamualaikum guys, dah akhirnya ada beli Digimon baru guys. So dekat depan tu kita ada VPAC 20 yang first version, lepas tu ada VPAC 20 second version, dan yang ni third version guys. Okay, kat sini tulis Digimon Original New Wave 1 Graffiti Agumon. So dah akan beli yang Graffiti Agumon guys. So ini dia rupa Graffiti Agumon. Okay, so kotak dia macam ni kat tepi, belakang macam ni, tepi macam ni, atas macam ni, bawah macam ni. So itu dia guys. So beza dia dengan dia orang ni, saya rasa dia punya logo So logo Digimon ni dulu font macam ni, ada gigi tajam ni. Sekarang logo Digimon dia dah lebih evolve dah, lebih modern. So jangan tersilap, dia bukan Digimon yang baru, dia masih VPAC 20 guys Isi dalam dia masih VPAC 20, dia cuma shell dia je lah dia berubah. Dia ada keluarkan 4 version. Sekejap Okay, dia ada keluarkan 4 version. Graffiti Agumon, Pixel Protein, Digivolution Agumon, Digital Camouflage. 4 version ni lah. Digital Camouflage, Digivolution Agumon, Pixel Protein, Graffiti Agumon. Dah akan beli yang Graffiti Agumon. So dekat depan ni Graffiti Agumon guys. So follow channel Dah akan buat unboxing Graffiti Agumon ni guys Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Peace.